Ukasha, tadi kamu pada cakap macam dia mengharapkan masih ada ruang lagi untuk berbaik ataupun rujuk kan. So Ukasha sendiri macam mana? Sekiranya dia menunjukkan usaha tu, adakah awak akan buka hati? Masih memang tak ada lagi ruang. Saya tak tahu ke depan, kita tak tahu apa future, kita nak predict future, but whatever I can say right now, saya nak ke depan je. Ke depan dan ke depan dan ke depan. Dakwaan kecederaan apa semua tu diteruskan ke ataupun stop je? Itu kita akan maklumkan kemudian sebab hari ini arahan mahkamah dan pihak-pihak setuju untuk tidak membuka air apa-apa, tapi sekiranya ada proses itu sedang berjalan, itu yang sedang dikatakan sekarang ini. Makluman lanjut akan kami berikan daripada pihak Ketua Ukasha.